Selamat datang ke Legenda Pemburu Tata Bahasa. Sebuah permainan papan interaktif yang menggabungkan elemen tata bahasa bahasa Melayu dengan pengalaman permainan yang mencabar dan menyeronokkan. Kumpulan kami terdiri daripada Elisha Sally selaku Ketua Kumpulan, Ruby Tan Cian Hui dan Cikgu Linawati Soraji selaku Guru Pembimbing. Legenda Pemburu Tata Bahasa dihasilkan untuk membantu murid menguasai komponen penting kertas dua bahasa Melayu SPM secara lebih menyeronokkan dan interaktif. Permainan ini memfokuskan 5 aspek utama iaitu morfologi, sintaksis, penyuntingan, bahasa Melayu standard dan peribahasa bagi meningkatkan penguasaan tata bahasa murid secara berkesan. Inovasi ini bertujuan meningkatkan penguasaan tata bahasa murid melalui aktiviti permainan yang menyeronokkan. Selain itu, permainan ini membantu murid mengenal pasti kesalahan tata bahasa dengan lebih tepat. Murid juga dapat menjawab soalan tata bahasa dengan lebih cepat, yakin dan berkesan. Adakah Anda selalu berasa stres apabila belajar tata bahasa? Dan kau buka kertas dua semasa peperiksaan. Kau akan nampak berbagai soalan iaitu morfologi, sintaksis, penyuntingan, bahasa Melayu standard, peribahasa, petikan umum, petikan sastra, novel dan rumusan. Lepas tu anda akan mula berfikir, macam mana rasanya nak target banyak soalan ini? Kamu mula baca soalan yang pertama dan kamu perasan, alamak, kita belajar. Tapi don't worry bro. Kumpulan kami telah menciptakan game tentang tata bahasa supaya dapat belajar tata bahasa dengan seronok. Ini ialah game yang kami ciptakan, iaitu Legenda Pemburu Tata Bahasa. Game ini mempunyai 3 watak, iaitu Takuya Yuli, Tong-Tong Alien, Cipi Capa. Anda akan memilih satu watak daripada 3 watak ini untuk mewakilkan diri Anda. Selepas itu Anda boleh membalingkan dadu ini. Jika Anda berada di petak yang biasa, tiada apa-apa berlaku. Tetapi jika Anda berada di petak raksasa, Anda perlu menjawab soalan tata bahasa mengikut tahap raksasa tersebut. Papan permainan mempunyai 100 petak dibahagikan kepada 4 tahap, yaitu mudah, sederhana, sederhana tinggi dan sukar. Ini adalah contoh soalan yang akan dijawab. Jika Anda gagal menjawab soalan, Anda akan balik ke petak yang pertama. Tetapi, tahap yang sudah diselesaikan tidak akan terjejas. Tahap yang keempat mempunyai 2 bos. Setiap bos mempunyai 3 soalan, totalnya 6 soalan. Jika Anda berjaya menjawab 5 daripada 6 soalan, Anda akan kembali ke petak pertama tahap tersebut dan mendapat 1 bonus nyawa. Kesan bonus nyawa ialah hanya perlu menewaskan 1 bos dan jawab 2 soalan dengan betul untuk menang. Jika Anda berada di petak takdir, Anda perlu mengambil kata takdir yang terbahagi kepada soalan takdir dan tiada apa-apa berlaku. Jika Anda mendapat soalan takdir, Anda perlu jawab soalan tata bahasa tersebut. Melalui permainan ini, Anda boleh mengukuhkan kefahaman tata bahasa, mengarahkan pembelajaran secara aktif, mengurangkan rasa takut dan bosan terhadap tata bahasa, melatih pemikiran kritis dan strategi, dan membina sikap tidak mudah berputus. Secara keseluruhannya, Legenda Pemburu Tata Bahasa mengandungi papan permainan dengan 100 petak yang dibahagikan kepada 4 tahap kesukaran dengan 25 petak setiap tahap. Tahap 1 iaitu tahap mudah, tahap 2 sederhana, tahap 3 sederhana tinggi dan tahap 4 ialah tahap sukar. Permainan ini turut mempunyai beberapa jenis petak khas. Jika pemain berhenti di petak raksasa, pemain perlu menjawab soalan tata bahasa mengikut tahap raksasa tersebut. Bagi petak takdir pula, pemain perlu mengambil kad takdir sama ada menjawab soalan tata bahasa atau mendapat kad selamat tanpa sebarang soalan. Selain itu, terdapat juga petak biasa yang membolehkan pemain meneruskan perjalanan seperti biasa tanpa sebarang cabaran. Impak dan keberkesanan Legenda Pemburu Tata Bahasa antaranya berjaya meningkatkan penglibatan aktif murid semasa PDP. Selain itu, pendekatan bermain sambil belajar menjadikan murid lebih fokus dan berminat terhadap tata bahasa bahasa Melayu. Seterusnya, murid juga lebih mudah memahami konsep serta menunjukkan peningkatan dari segi ketepatan dan keyakinan ketika menjawab soalan. Permainan ini mempunyai potensi pengkomersialan yang tinggi kerana kos penghasilannya rendah dan mampu milik. Saiznya yang kecil dan mudah dibawa menjadikannya praktikal untuk digunakan di sekolah atau di rumah. Reka bentuk permainan yang menarik dan interaktif juga mampu menarik minat murid untuk belajar sambil bermain. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.